Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke sesi Ask Me Anything bagi dana kandungan kreatif, dana persembahan muzik. Saya Ain Munira Ahmad Kamil dari My Creative Ventures selaku moderator program pada malam ini. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian anda semua dan untuk menyertai sesi kita pada malam ini. Sesi ini direka khas untuk memberi ruang kepada anda untuk bertanya apa sahaja yang berkaitan dengan dana kandungan kreatif, dana persembahan muzik. Jadi anggaplah sesi ini sebagai peluang untuk anda benar-benar memahami bagaimana dana persembahan muzik dapat menyokong kerja anda dalam industri secara langsung dan juga tidak langsung. Untuk makluman semua, sesi ini akan dijalankan dalam gabungan bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi, sebelum kita mulakan program pada malam ini, satu peringatan penting untuk anda semua. Saya nak minta anda semua untuk tukar nama paparan Zoom anda kepada format yang telah yang kami tetapkan sebelum menyertai sesi bagi memudahkan pasukan kami untuk mengambil kehadiran. Jadi, format yang ditetapkan adalah seperti nama anda underscore nama syarikat anda. Jadi, diminta untuk semua menetapkan seperti format yang kami tetapkan bagi memudahkan pasukan kami. Sebelum kita mulakan program kita, sedikit konteks untuk semua. Dana persembahan muzik merupakan salah satu usaha My Creative untuk merancangkan ekosistem penganjuran acara berbentuk persembahan ataupun konsep muzik awam di Malaysia dengan menyokong penganjur dan pemain industri seperti anda-anda semua untuk menganjurkan konsep-konsep dan acara yang lebih baik dan lebih menarik justru mengetengahkan bakat-bakat tanah air kita. Jadi pada hari ini kami akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apa itu dana persembahan muzik, cara untuk memohon serta jenis sokongan yang boleh anda jangkakan. Sesi soal jawab juga akan diadakan pada penghujung sesi, jadi anda semua boleh mengemukakan soalan di ruangan chat semasa sesi soal jawab dan pasukan kami akan mencatat serta menjawab soalan-soalan tersebut kemudian. Jadi jika anda mempunyai sebarang pertanyaan yang bermain di minda, boleh simpan dahulu dan kami akan menjawabnya selepas sesi penerangan bersama hos kami nanti. Okey? Baiklah, bersama kita pada hari ini ialah Encik Nazmi Musa sebagai selaku penolong naib Presiden Jabatan Pembangunan Industri My Creative Ventures yang akan memberikan penerangan terperinci mengenai dana persembahan muzik, termasuklah skop-skop bantuan, kelayakan pemohon dan cara untuk memulakan permohonan. Tanpa saya lengahkan masa lagi, saya serahkan sesi ini kepada Encik Nazmi Musa untuk sesi yang seterusnya. Silakan Nazmi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada our moderator, my colleague Ain Munira for the introduction dan juga selamat malam lah kepada semua yang hadir hari ini. Ramai hari ini. Kita ada ramai hari ini. So basically untuk hari ini semalam, just to recap, semalam kita telah adakan satu Ask Me Anything session berkenaan dengan program baru kami bernama CME, which is Concerts and Events in Malaysia Incentive. So kita dah pun orang kata apa, dah buat sesi semalam. Alhamdulillah kita punya just to share lah, dia punya penyertaan sangat memeransangkan. Alhamdulillah. So kita pun hopefully lepas penerangan semalam kita berharap dapat ramai yang mendaftar untuk kita dalam untuk program, especially program baru kami. Kalau ada apa-apa nak bertanya, bolehlah terus tanya kepada email yang dia tertera di website kita. So pada hari ini saya akan explain berkenaan dengan dana kandungan kreatif, dana persembahan muzik. Untuk pengetahuan semua, dana kandungan kreatif pada tahun ni kita ada 3 program yang berjalan, iaitu dana kandungan kreatif, dana persembahan muzik, dana promosi dan pemasaran antarabangsa, dan juga program baru kami iaitu
dana persembahan muzik, pemasaran dan promosi domestik. So ini juga daripada apa yang kita ni lah kita kumpul our survey apa semua, kita dah pergi dia pergi bercakap dengan industri. So kita nampak yang ada keperluan untuk ada bukan sahaja tour dalam antarabangsa, dan juga kita perlu ada tour dalam Malaysia jugalah. So artis-artis kita pun ada yang belum pernah lagi pergi Sabah dan Sarawak, ada juga yang masih lagi tak sampai Semenanjung. So kita pun nak orang Semenanjung sampai Sabah Sarawak, Sabah Sarawak pun sampai Semenanjung. So ada yang komen cakap saya punya audio tak berapa dengar ya. Sekarang okey ke? Nak tanya. Sekarang dah okey Okey, so kalau tak ada apa-apa saya teruskan. Saya akan share slide dana persembahan muzik. Dana okey, so macam yang anda semua tahu, so kita bermula sedikit sejarah lah. My Creative Ventures ni sebelum ini dana kandungan digital yang dipanggil dana kandungan digital sebelum ni dikelolakan oleh Kementerian Komunikasi sendiri. Sebelum diambil alih oleh My Creative Ventures, diberi kepada kami untuk melaksanakan dana kandungan digital pada waktu itu pada tahun 2022. So ini adalah program yang pertama kita langsungkan, iaitu dana persembahan muzik. Ini adalah dana yang pertama yang kita lakukan lah. So kita masih lagi meneruskan. Kita nampak bahawa lepas especially lepas COVID, kita nampak the industry perlu keluar, dan juga people need to enjoy keluar, bukan saja dah lama duduk kat rumah kan. So we realize that dana persembahan muzik ni especially helping the concert goers and concert punya concert punya players semua untuk membangunkan lagi, memperbanyakkan lagi lah, mewarnai lagi industri kita dengan pelbagai konsert tempatan especially. Okay, so sedikit pengenalan mengenai dana kandungan kreatif, dana persembahan muzik. Dana kandungan kreatif ialah macam saya cakap tadi, pada 2022 kita mengambil alih tugas untuk membuat program dana kandungan digital pada waktu itu daripada Kementerian Komunikasi. Dan pada 2023, dana kandungan digital ini ditukar nama kepada dana kandungan kreatif, sejajar dengan teras 5 kementerian, iaitu memangkin pembangunan kandungan kreatif negara yang progresif. Dan pelaksanaan KK lebih tertumpu kepada medium komunikasi kerajaan lah dalam memupuk semangat Malaysia lah. So objektif, macam saya cakap, objektif dana kandungan kreatif ni adalah, pertamanya ialah menggalakkan penggiat industri dalam penghasilan, penerbitan, penyebaran kandungan berkaitan muzik yang berdaya cipta dan berupaya dipasarkan di pasaran antarabangsa. So kita perlukan dia menggalakkan lagi lah, kita menambah lagi penggiat-penggiat baru, especially untuk menghasilkan lagi karya-karya yang more kompetitif, dan juga membangunkan modal insan yang lebih kompetitif, mengembangkan potensi industri muzik, membangunkan industri muzik yang berdaya saing dan memberi impak kepada ekonomi yang positif. So kita mengharapkan bukan sahaja memperbanyakkan konsert, tapi juga kita juga membangun dengan industri secara amnya. Okey, seterusnya macam saya cakap tadi, program yang ditawarkan pada tahun ini oleh My Creative Ventures ialah, satu ialah kita ada 3 program. So satu adalah dana persembahan muzik, kedua ialah dana pemasaran dan promosi antarabangsa, dan dana pemasaran dan promosi domestik. So kita ada 3 daripada peruntukan yang diberi, kita run 3 program untuk tahun ni. So kita lihat pada malam ini saya akan explain berkenaan dengan dana persembahan muzik. So kita akan pergi into detail apa sebenarnya yang ada dalam dana persembahan muzik ni, dan mungkin ada sedikit perubahan. So nanti kita ni
kita share. So untuk dana persembahan muzik, sedikit ringkasan memfokuskan penganjuran acara berbentuk persembahan dan konsert muzik awam bertiket dan berbayar di tempat persembahan tertutup atau terbuka berkapasiti minimal 2,500 yang mengenengahkan bakat-bakat tanah air dan menjana pekerjaan untuk penggiat industri. So basically kita memerlukan orang kata apa? Persembahan muzik, konsert yang bertiket dan berbayar. Kita kita tak accept free concert lah. So you must charge your concert tu kena bertiket dan berbayar, dan juga berbayar lah. So maknanya berbayar tu maksudnya kita bayarlah kepada orang yang bekerja dalam untuk konsert berkenaan. Dan juga kita memerlukan anda pergi kepada venue yang lebih besar, iaitu berkapasiti minimal 2,500 orang ke atas. So macam biasa kita untuk skop dana, untuk dana persembahan muzik kita cover 4 kategori, iaitu artis dan pemuzik. Nombor 2 ialah produksi. Nombor 3 ialah sewaan tempat. Dan terakhir ialah pemasaran dan promosi. So untuk kali ini jumlah pembiayaan dinaikkan. So kalau anda ingat sebelum ini jumlah pembiayaan kita hanya adalah sehingga 300,000. So untuk kali ini kita naikkan kepada 500,000 untuk anda semua orang kata lebih orang kata spend lebih lah, especially bila kita meminta anda membuat di tempat yang lebih besar. Okey, so seterusnya ialah untuk output ialah kita perlukan anda menghasilkan satu video konsert persembahan berdurasi sekurang-kurangnya 10 minit yang menunjukkan semua artis yang terlibat mempersembahkan sekurang-kurangnya 2 buah lagu. So ini adalah output kita yang kita minta bila anda buat konsert nanti. So at least 2 lagu lah sekurang-kurangnya. Kalau artis tu ramai, so 2 lagu. Kalau artis tu seorang 2 pun kita maintain 10 lagu. So sorry, 2 lagu. So anda perlu submit kepada kami bila pada laporan akhir nanti. So yang kedua ialah kami memerlukan satu laporan penuh yang kebukakan dalam format laporan yang ditetapkan oleh MyCV. So kali ini kita akan hantar kepada anda format laporan untuk anda isi format laporan itu dan juga submit beserta dengan video konsep tadi untuk proses seterusnya. So untuk tempoh pelaksanaan projek kita beri sehingga 18 bulan daripada tarikh surat setuju terima dikeluarkan oleh MyCV ataupun kecuali satu tempoh lain yang diluluskan oleh MyCV. So basically in a nutshell kita bagi anda masa sebanyak 18 bulan daripada SST. So sebelum ni kita bagi hanya 12 bulan. Just to ni kenapa kita extend ialah dari segi processing tu mungkin akan kita realize bila kita buat processing tu mengambil masa yang agak lama, dan juga kita nak bagi masa lebih kepada anda untuk buat promotion. Dan just to share setelah 3 tahun kita jalankan projek ni, jalankan program ni, kita realize that kurangnya bajet di promotion sebenarnya. Kurang expenses bila kita bagi dana, kita realize that penerima dana kurang belanja di production, di pemasaran. So mungkin kali ini kita mengharapkan anda belanja lebih sikit in terms of pemasaran untuk start your promotion early ke macam mana. So sekarang saya rasa pemasaran adalah something yang kita kena look into lah. So sebab dia evolving kan. So dengan teknologi terkini, so anda juga boleh explore lah cara-cara how to promote, dan juga kita mengharapkan anda belanja lebih sedikit untuk pemasaran. Okey, seterusnya sedikit kriteria kelayakan. So anda juga benda yang sama juga boleh dapati di kita punya guideline. Cuma guideline kita lebih detail, kita punya terma rujukan lebih detail. So ini in a nutshell, anda perlulah warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, mewakili kolektif atau kumpulan atau organisasi yang berdaftar dengan SSM atau syarikat yang berdaftar di bawah kerajaan negeri,
ataupun persatuan dan pertubuhan bukan kerajaan lah, mendaftar di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. So seterusnya anda tidak dibenarkan kalau bankrupt, ada status bankrupt. So saya rasa dalam Zoom kali ini memang tak ada. Tidak tertakluk kepada satu perintah penggolongan. So this is kalau ada court punya case lah, court case, dan juga blacklist oleh agensi dan jabatan yang berkuat kuasa di Malaysia. So basically kita akan check dengan apa dokumen yang diberi, dengan data yang diberi, kita akan check melalui agensi-agensi yang lain lah dalam kementerian untuk check juga anda punya status. Kalau ada apa-apa status yang apa ni berkenaan lah. Okey, dan seterusnya dari segi pengalaman, kita mengharapkan anda ada pengalaman dalam produksi dan pengurusan persembahan konsert awam sekurang-kurangnya 3 projek terbaru dalam masa 2 tahun. So dalam masa 2 tahun ni anda kena prove kat kita anda ada pengalaman membuat konsert, anda menguruskan konsert muzik dan juga persembahan. Dan atau pengalaman profesional amatur memiliki portfolio kerja yang terlibat secara aktif dalam pembikinan dan produksi lagu. So ni kita perlukan anda, kalau anda juga ada orang kata apa pengalaman orang kata buat recording apa semua, kita pun boleh tunjukkan lah pengalaman anda buat recording apa semua. Dan juga dah 3 projek terbaru dalam masa 2 tahun ataupun mempunyai saluran media sosial yang aktif. So ini adalah satu plus point macam saya cakap tadi. Kita realise bila kita buat program ni kurangnya promosi ya. Kurangnya orang kata apa dari segi promosi. So kita mengharapkan kita tengok betapa okey ke anda macam mana, betapa aktif anda dalam sosial media juga. Kita perlukan anda aktif dalam sosial media jugalah. Dan seterusnya, nombor 6 ialah mendapat pengiktirafan daripada kerajaan Malaysia atau peluang luar negara dalam bidang muzik khasnya atau secara umum. So ini anda pernah dapat anugerah ke apa-apa di luar negara lah, ya. Misal kata kalau anda pernah dapat award ke daripada luar negara, so kita boleh kepilkan sekali gambar atau proof sertifikat ke apa, boleh kepilkan sekali jika ada. So seterusnya ialah pemohon. Okey, so sebenarnya ini untuk dana pemasaran promosi antarabangsa. Tapi saya share sendiri upfront lah. So pemohon ni untuk kalau dapat offer daripada luar negara, so anda perlu tunjukkan proof jemputan rasmi berbentuk surat atau email daripada penganjur atau promoter. So ni saya akan explain untuk pada malam esok untuk dana pemasaran promosi antarabangsa. Okey, so dari segi skop penilaian, apa yang kita nilai macam sebelum-sebelum ini, kita fokus kepada kompetensi pemohon. So kita lihat kita akan lihat betul atau tidak anda ada portfolio kerja yang diperkatakan. For example, macam kita cakap tadi, ada rekod kerja tiga projek terbaru dalam masa 2 tahun. Kita tengok sejauh mana betul ke tidak. Dan juga nombor 2 ialah sumbangan dan impak kepada industri muzik di Malaysia, iaitu kita tengok saya bagi inilah soalan bocor lah ni. Kira kita tengok dari segi penjanaan tenaga kerja dan juga macam mana anda mewujudkan tenaga kerja itu, kan? Apa benda-benda orang kata apa peluang-peluang baru untuk industri. Dan seterusnya ialah merit kesempurnaan kertas kerja dan cadangan projek. So projek yang kita tengok juga projek yang dicadangkan telah jelas dan teliti bila explain, bila present, kita nampak very clear. So you tahu apa you nak buat semua bila ditanya. Dan juga kita tengok juga dari segi return of investment, anda kena tunjukkan kepada kami your return of investment, apa yang diharapkan daripada orang kata konsep yang dilakukan. Seterusnya yang terakhir ialah pengurusan projek, iaitu kita tengok especially macam mana you buat project management. So ini just to share, ini adalah salah satu yang kita nampak sebenarnya EO ni orang kata apa, mungkin industri especially buat konsert dan juga events ni sebenarnya mungkin kita kena extra in terms of pengurusan projek lah basically. So bila kita realise mungkin penerima kita mungkin boleh kita orang kata apa
cuba tambahkan ilmu dari segi pengurusan projek. Dan kita realise bahawa kalau pengurusan projek yang bagus, maknanya insyaAllah kita punya reporting semua akan berjalan bagus lah. So, kita akan tengok juga dari segi perincian bajet, macam mana anda perincikan bajet anda dan juga menjadikan jadual pelaksanaan projek. Okey, so seterusnya ialah kertas cadangan projek. So ini adalah antara yang kita perlukan untuk anda punya proposal. Anda tak perlu letak macam banyak-banyak info. So hanya info ni yang kita nak tengok. Ini yang paling penting lah. So kalau additional, you can letak dalam page yang seterusnya. So untuk yang kita berkehendak ialah kita perlukan tajuk program dan acara, sedikit latar belakang syarikat atau latar belakang anda sendiri, dan juga latar belakang projek. Ketiga ialah objektif projek itu sendiri. So kita perlu clear in terms of objektif projek, dan juga masa presentation pun anda akan present objektif itu. Seterusnya ialah 4 perincian komponen-komponen yang dalam projek sebagai contoh. So dalam inilah kita punya you punya perincian-perincian tu you perincikan sebagai contoh macam your technical team, your production, your equipment, apa yang you pakai, kalau boleh ada breakdown tu, so kita tengok, so kita tahu yang anda tahu apa yang anda nak anda untuk menjalankan konsep ini. So memastikan anda tahu apa yang anda nak lah. So kita ni macam kita is a knowledge sharing juga kan. Untuk kami mungkin ada equipment yang baru yang kita tak tahu. So mungkin anda boleh perincikan dalam tu dan share kepada kami masa bila dipanggil untuk pitching. So seterusnya adalah demografi kumpulan sasar. So kita nak tengok konsep anda ni siapa demografik dia, sebab ini yang menentukan anda punya tiket sales nanti di kemudian hari. So kami perlukan anda share juga dia punya demografik tu. Dan juga kita tengok kaedah pelaksanaan produksi program atau acara. Masa cakap tadi, kita nak tengok macam mana how you plan the event semua kan. So macam mana you plan daripada promotion, daripada memilih production. So macam mana you share kepada kami nanti dalam bentuk kertas cadangan, dan juga hopefully bila anda dipanggil untuk pitching, dan kami pun akan dapat boleh share kepada kami lah sedikit sebanyak macam mana kaedah pelaksanaan produksi dijalankan. Okey, untuk proses permohonan, so setiap permohonan haruslah melalui kita punya website, dan juga anda akan orang kata lepas kita masuk ke website, anda boleh klik pendaftaran tu, anda akan terus dihantar kepada satu kita punya portal. So semua pendaftaran harus dilakukan secara online bukanlah secara orang kata hantar kepada kami di office ke apa, tak. So semua online, no manual, tak ada hantar melalui email, tak ada hantar melalui WhatsApp. So apa-apa pendaftaran yang bukan melalui kita punya sistem, kita akan reject automatic. So bila anda register, prasyarat jika anda akan menjawab prasyarat kelayakan. So bila anda layak, bila anda tidak layak, so anda perlu mengemaskan informasi lah. So sekiranya anda layak, so kita akan terus kepada anda mengisi borang dan juga terus submit kepada kami. Bila cukup, dan juga anda akan melalui satu untuk declaration. So anda kena declare bahawa apa yang anda isi adalah benar. So bila dah settle dan juga deklarasi semua dah submit, so anda tekan butang hantar, dan kami akan menerima complete dokumen daripada anda. So hopefully bila tak ada apa-apa, kita bila tutup nanti, tarikh tutup, kita akan terus proses dalam masa dekat. So ini adalah proses permohonan. Dan seperti yang saya cakap tadi, tarikh dan jangka masa permohonan untuk dana kandungan kreatif 2025
So dia buka selama 6 minggu pada 30 April yang lepas. So sehingga tarikh tutupnya akan datang pada 11 Jun. So kita buat masa sekarang kita masih lagi menerima quite number of applications juga. So kita mengharapkan anda pula lepas malam ni terus plan lah, terus submit your proposal kalau boleh kan. Kalau tengok kita punya ni kalau rasa sesuai, terus pergi register, terus ni kalau ada apa-apa pertanyaan terus boleh call atau email kepada kami untuk DKK, iaitu dkk@mycreativeventures mycreative.com.my. Terus email kepada kami dan juga inilah tanyalah, ataupun anda boleh call di nombor yang tertera nanti di dalam website kita. Okey, so saya rasa itu saja daripada saya untuk malam ini. Terima kasih. Kalau anda ada pertanyaan, so sebelum lepas ni kita akan ada sesi pertanyaan. Tetapi kalau anda ada terbaca, dah baca gitu punya guideline, ada pertanyaan, sila tanya di ruangan chat. So saya rasa tak ada apa daripada saya. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan the floor to my colleague Ain Munirah. Terima kasih Ain untuk sesi Q&A seterusnya. Okey, baiklah. Terima kasih kepada Nazmi di atas penerangan yang sangat jelas, padat dan cukup bermanfaat sebentar tadi. Jadi diharap semua dapat catatlah segala info-info yang diperlukan untuk tujuan permohonan tuan-tuan dan puan-puan nanti. Baiklah, saya pasti ramai di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tidak sabar untuk mengajukan soalan. Kita kini membuka sesi kepada soalan. Jadi sila kemukakan soalan anda di ruangan chat agar pasukan kami dapat membacanya dan akan memberikan maklum balas. Okey. Sekira ada sebarang perkara yang ingin ditanyakan atau diperjelaskan sama ada berkaitan kelayakan ataupun proses permohonan ataupun even soalan seperti bolehkah saya lakukan projek ini? Jadi jangan segan untuk bertanya. Sila ajukan di ruangan chat dan kami akan jawab satu persatu. Okey, kami akan cuba untuk menjawab sebanyak mungkin soalan yang diajukan. Baiklah, kita pergi kepada soalan yang pertama daripada Nur Syahida M. Salim daripada DFP. Um, Minima 2,500 per event or whole year. Okey, terima kasih atas soalan yang pertama. So kita perlukan at least minima dia capacity tau, capacity of the event area tu 2,500. Tak kisahlah pengunjung selepas itu kurang daripada 2,600 pun tak ada masalah. Tapi kita memerlukan anda buat anda punya show tu per event di tempat yang berkapasiti 2,500. Harap saya menjawab soalan. Okey, harap menjawab soalannya. Yes. Cik Nur Sahida daripada DFP. Okey, untuk soalan seterusnya daripada Nabil Imran Bahakarya. Boleh ke ambil tempat kapasiti 500 pax tapi buat 5 hari untuk capai syarat KPI 2,500? Okey, so dia sebenarnya KPI je ialah mencari tempat berkapasiti 2,500 sebenarnya. So kita dia nak kita nak perlukan anda membuatkan itulah macam saya jawab tadi, dia haruslah berkapasiti 2,500 ke atas lah. So ni ialah untuk dapatkan the high impact punya konsert. So irregardless kalau you dapat 2,500 sekalipun kapasiti, tapi bila when it comes to ticket sale mungkin anda terpaksa jual kurang daripada itu untuk nak bagi ruang kepada certain ni kan. Tapi as long as kita dapat tengok bila you submit tu kita tengok okay, location tu memang proven 2,500 ataupun location yang you rasa memang berkapasiti dia kurang, tapi bila you deal dengan the venue owner tu memang venue owner kata bila rearrange apa semua memang boleh fit 2,500 dalam satu masa. So dia bukanlah orang kata apa in the spread of 5 hari ke apa ke. So dalam satu masa
kapasiti tu boleh menampung 2,500 orang. Tetapi again, kalau dia bila dia jual tiket, bila kurang, itu tak ada masalah. Kita takkan cakap itu masalah. As long as kita you prove to us memang venue tu boleh muat 2,500. Saya rasa venue konsert sekarang dah mau kata banyak sekarang kan. Macam-macam dah kita dapat tahu yang ada buka sana sini. So kita mengharapkan mungkin tuan-tuan boleh support juga pinggit-pinggit yang baru ni, di venue yang baru ni. Okay, jadi jelas ya untuk Cik Nabil Imran. Jadi kita pergi kepada soalan seterusnya daripada Motor Buruk Garage. Untuk festival muzik yang melibatkan band-band rock atau keras, adakah layak untuk mohon dana persembahan muzik? Maksud saya band-band metal, hardcore dan seakatan yang kian hangat di Malaysia sekarang. Okey. Uh, boleh cerita macam saya cakap tadi, kalau baca kita punya ni, kita tak pernah menghalang apa-apa genre. Kita pun pernah support metal, black metal. So kalau metal tu kita pun support, up to black metal kita support. Cuma yalah, of course bila kita support tu adalah orang kata apa, terma-terma nanti yang anda harus ni kan. Tapi so far kita tak pernah halang daripada apa-apa genre sekali, jazz ke, metal ke, punk ke. Kita pun pernah support band-band sedemikian. So so kita tak ada masalah untuk apa-apa jenis genre sekali kalau ada. Okay, baiklah. Harap jelas ya untuk Motor Buruk Garas. Jadi tak ada masalah untuk band-band hardcore dan seakatan dengan dia untuk apply. Okey, seterusnya daripada Dr. Siva Balan, Thrive Talent Tank. Just want to check, how does this grant help with companies that are new first time doing a concert? And then can the application be done by a partner organizer which has competency? Okay, Dr. Siva, thank you for the questions. So basically, if let's say this is for example, this is actually to we also considering people yang have the. Ini I understand people in the industry ada experience yang banyak. There's a lot of people in the industry yang ada experience but no company. So all this while they've been doing freelance tapi all payment goes to their account, tak ada a proper company semua. So I think this is the right time for you have the experience to open up a company, Sindian Berhad or enterprise even. So we are going to evaluate based on you punya portfolio. For example, I'm the applicant, so I have the experience. I use that experience as my company's experience lah. So when I submit the application nanti, so syarikat tu even though it's new, even though it's baru je register tomorrow, but you have that, orang kata apa, you have that experience, so use their experience tu as the portfolio for the company. So this is how for you yang a new company especially, so you get someone yang experience ataupun you yourself kalau you ada the experience, you want to open up a new company, so we welcome that. So so can the application be done by partner organizer which has competency? Boleh juga, tapi again who to organize, then it is between you and your partner lah. So you have to decide who will be the one yang akan lead to be the lead applicant for this program for the application lah. Okay, thank you Nazmi. Harap menjawab soalan ya Dr. Siva. Okay, seterusnya daripada Atah Music. Untuk syarat-syarat permohonan, dana tidak akan diberikan kepada pemohon dan atau pengarah syarikat. Jadi dana disalurkan kepada siapa? Mohon bagi pencerahan. Okay, so kalau anda baca ni, sebab dia dana ni sebenarnya that's the reason kita buat sini, because is the spillover lah. Maknanya kita bila you receive dana, so kita tahu when you buat konsert tu, you ada source lain yang you akan dapat, which is your ticket sales. So dana ni sebenarnya untuk the penggiat lah. So kita mengharapkan anda bayar, guna duit dana ni anda bayar kepada penggiat
So I know kadang-kadang sometimes pengarah pun involved, tapi hopefully bila you are the owner of the company, bila you buat concert, especially for this ni, you punya usaha untuk mendapatkan ROI tu lebih banyak. So your pulangan daripada pulangan tu kita tak ambil satu sen pun, it's all yours. So maknanya kita tak ambil satu sen, so it's all yours. So duit dana ni hanya diharapkan you berikan kepada your team, you bayar mana yang patut, your penggiat-penggiat, your freelancers yang bekerja keras untuk menjalankan anda punya event, especially macam saya cakap tadi pada awal di segi promotion itu semua lah. So kita mengharapkan itu sebenarnya. So kita tak nak bila you dapat dana, ambil dulu sendiri punya. So yang balance baru nak kasih. So kita realize bila bila kita discuss dengan industri dan juga bila kementerian buat sendiri masa suatu sebelum ni, kita nampak bila dapat duit dana ada penerima, bukan anda semua dalam ni, tak adalah, saya rasa bukan dalam ni. So ada yang di luar sana yang ambil dulu duit dana dan juga dibelanja so becomes tu nak bayar orang. So orang-orang kru-kru ni semua akan cari kita, cakap payment tak dapat lah, dia janji-janjikan. So kita realize that owner sendiri boleh dapat daripada tiket sales, so ambil lah daripada tiket sales. So MyCV ataupun kementerian takkan datang kepada anda dan minta duit daripada untuk pulangan daripada keuntungan daripada tiket sales lah. Kalau ada, sila laporkan kepada kami. Kalau ada siapa-siapa yang mengaku dia daripada My Creative Ventures ataupun daripada kementerian sendiri mengaku dan cakap, okay, your profit ni kena share ke, bagi berapa percentage ke apa benda, please report to us. So yeah. Baik, dari seterusnya daripada Adam ASCSR, ada limitation on jenis persembahan, contohnya macam band or DJ dan sebagainya. Uh, uh, kita tak ada limitation dari segi macam saya cakap tadi, in terms of genre ke atau apa-apa ke, kita tak pernah limitkan. Kita pernah support keroncong, punk rock, metal, jazz. So tapi submission dan dulu tak ada kan, so kita tak ada support. Pop is memang banyak lah. So any genre pun kita buka. So kita tak ada limitkan certain genre lah. Macam saya cakap tadi, kita pun pernah support a black metal band. So kita tak ada masalah dari segi ni. As long as you clear, macam saya cakap tadi, kita nampak spill over effect penjanaan tenaga kerja, itu lagi penting daripada kami, daripada genre yang anda pilih. Sebab your creative punya itu is up to you, your decision. Yang kita nak tengok ialah how you use this dana untuk orang kata apa, untuk tenaga kerja di luar sana, sebanyak mana yang mungkin lah. Macam mana anda menggunakan untuk menjalankan anda punya event tu sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya daripada Ernie dari RML Sendirian Berhad. Bolehkah kita recycle borang konsert last year atau kita perlu isi yang baru untuk apply dana this year? Bolehkah kita recycle borang konsert last year? Borang konsert last year maksudnya, okay, so just to share, kita punya sistem dah berubah. So maknanya mungkin okay, kalau you nak buat konsert yang sama, then you mungkin you just follow our requirement. Mungkin update ke, ada serta-serta update, so just kita mengharapkan anda update lah. Jangan submit benda yang sama, sebab requirement kita pun dah sedikit berlainan dari segi kapasiti apa semua kan. So mungkin anda perlu ubah sikit lah, sedikit perubahan dari segi your application nanti. Okay, Okey, harap menjawab. Okay, oh sorry. Tadi bertanyakan tentang borang konsen last year, bukan borang konsert last year. Maafkan saya. Saya Okay, rasa, so adakah borang ini konsert. poin yang bercakap tentang surat akuan? Okay, Okey. so just to share lah. So basically you treat this as a new application. So yang last year tu, if let's say korang consent ke apa, so consent kadang-kadang 1 year pun dia berubah. So kita ni status, apa-apa status pun berubah kan. Kadang-kadang financially people punya status pun berubah apa semua. So I think kalau you talking about consent form tu, maknanya
kena buat lain sekali lah, bagi konsen yang baru supaya kita dapat information yang baru. Okey. Baiklah, harap menjawab ya. Ernie daripada RML Sdn Bhd. Okey, seterusnya si Yun Chuan daripada Cortify Labs. Kalau menganjur konsert yang sama untuk 4 ke 5 hari di dua tempat yang berbeza sebab tidak ada dewan muzik klasik yang berkapasiti 2,500 orang. Adakah dibenarkan? Okay, so macam saya cakap tadi, saya faham atas dari segi kekangan. So ini this is orang kata apa? How you be creative with the requirement lah. So I think how you are being creative with your proposal, with your submission tu kan. So again kita memang hadkan kepada 2,500 ke atas, because ada sebabnya, because to elevate kita punya orang kata standard, dan juga kita nak elevate you punya orang kata apa, orang kata untuk lebih orang kata banyakkan lagi penjualan dari segi tiket. So kita fikir, kita realize when we give this dana, mungkin ada orang orang kata apa, kurangkan dari segi orang kata apa, penjualan tiket apa semua kan. So kita tak nak macam tu. So nanti sebab merugikan anda sebenarnya kan, dia tak merugikan kita, sebab anda sebenarnya ialah, sebenarnya ini adalah menguji kemampuan kita sebenarnya, ataupun to be creative with our proposal. So with the requirement, we hope kita boleh elevate you, and then to set the standard lah untuk mencari kapasiti yang 2,500 ke atas. Ia boleh jadi tempat terbuka juga, ia tak ada masalah. Tempat terbuka, as long as you can prove to us, you have proof, evidence, cakap mengatakan the venue owner cakap okay, can fit 2,500 ke atas, no problem. Itu je, we need you to prove, itu saja. Tak perlu anda, orang kata, tak perlu anda provekan kita benda lain ataupun kita sendiri cari. We won't do that due diligence, as long as you show us the proof, then should be no issue. Baiklah, Harap seterusnya menjawab. daripada Dawn Legacy Resources. Salam sejahtera, saya dari Dawn Legacy Resources. Dana maksimum RM500,000. Sebagai contoh, bajet keseluruhan projek anggaran RM250,000. Adakah dana akan diluluskan mengikut anggaran bajet yang diberikan ataupun tertakluk kepada keputusan dari My Creative? Jika dana diluluskan tidak mencapai bajet seperti di dalam proposal, adakah pihak kami boleh cut kos mengikut dana yang diberikan? Okay, so soalan pertama tu, kalau let's say bajet anda 2,500, walaupun kita dana maksimum, sebab tu kita bagi tahu dana ini dia sehingga 200,000. It can be 100,000, boleh jadi 300,000, boleh jadi 400,000. So maksimum ialah 500,000 lah. Kalau anda punya projek memang 200,500, kita akan bagi 200,500, tertakluk kepada keputusan jawatan kuasa lah. So bila kita tengok memang ada keperluan untuk bagi 200,500, kita bagi 200,500. So kalau let's say ada juga mungkin kita nampak macam ada juga keperluan untuk menambah. So kita mungkin pada waktu itu, even pada waktu pitching sendiri, kita akan tanya. Mungkin mungkin pandangan panel mengatakan, oh anda perlu menambahkan sekian. So kalau pandangan panel begitu sedemikian, anda boleh submit kepada kami kos baru, tak ada masalah. Dan sebelum kita pergi kepada kelulusan tu, so kita akan bawa kos yang terbaru lah daripada anda sendiri, jika ada sebarang penambahbaikan ataupun penambahan proposal. Jika dana diluluskan tidak mencapai bajet seperti dalam proposal, adalah dari pihak kami. Okay, so let's say you minta saya dalam kepala saya fikir seperti kalau anda minta, kononnya minta, sebagai contoh, anda minta 100,000, tapi hanya kita luluskan 50,000, boleh ke cut cost mengikut dana yang diberikan? Okay, kita sebenarnya we take the first proposal yang anda submit kepada kami lah. So untuk cut cost tu, anda kena kembali kepada kami untuk bagi tahu mana yang ada keperluan untuk cost cutting tu lah. So maknanya
let's say cost cutting tu tak ada masalah pada kami. It's just that kadang-kadang kita tengok macam let's say kita perlukan kita approve anda 10 10 musician lah, for example 10 musician, sekali bila dapat kurang, anda nak kurangkan musician. So itu adalah akan menjadi isu kepada kami lah untuk dari segi kelulusan. So tapi tak apa, tak ada masalah, anda boleh kembalikan balik kepada kami, cakap mungkin ada proposal baru, hantar balik kepada kami. Kalau ada counter proposal, tak ada masalah. So ya, so kita faham kalau kekurangan ni, tapi seboleh-bolehnya kita pun perlukan anda berusaha untuk, kalau ada sponsor ke apa kan, kalau ada means yang boleh menjana ROI. Sebab tu kita nak tengok you punya how you manage your ROI, macam mana you dapatkan ROI daripada tempat lain lah, in case anda tak dapat ataupun anda tak dapat penuh. So yeah, so hopefully saya menjawab soalan. Okey, harap jelas ya daripada Dawn Legacy Resources. Seterusnya Adi dari Skriptologis Sdn Berhad. Dana ini adakah dana padanan atau boleh dapat full 500,000 atau sama seperti tahun 2023 sebelum ni yang ada bayaran secara milestone? Okey, Waalaikumsalam Cik Adi. Dana ni bukan dana padanan, dana ni adalah dana penuh, 500,000. Kita pun ada dana satu lagi, kita skema dana padanan yang kita akan adakan EMA session akan datang. So untuk ini ialah memang full dana, kita bagi you, kalau you approve 300,000, kita bagi 300,000, kalau 400,000 kita bagi 400,000. Dan juga kita pun macam kalau refer ke to our talk, kita memang kita punya pembayaran selalunya progresif lah. Kita takkan bagi lump sum. So kalau tengok dari segi untuk dana persembahan muzik ni, kita punya milestone kata apa, progresif tu ada 4 kali, 40, 20, 20, 20. So so kita masih lagi maintain kata pembayaran secara milestone. Encik Nazmi, ada sedikit komen-komen daripada partisipan kita berkaitan suara yang agak tidak jelas. Mungkin Encik Nazmi boleh kuatkan sedikit suara? Okey. Okey. Okey Baiklah, tak? kita ke soalan seterusnya daripada Azhar Shah, Rock the World Sdn Berhad. Kalau promotion untuk event is already ongoing, masih boleh apply? Selagi konsert tu tak jalan, boleh apply, tak ada masalah. So apply je dulu, then kita is the main thing is the concert. Tapi bila there's the issue satu lagi, bila marketing ni bila dah jalankan marketing, bila tiba-tiba one day you submit, kita approve you, so you kena adjust your marketing to suit kita, sebab kita pun ada branding guideline kan. So kita pun nak of course in terms of logo apa semua, kita nak you addkan logo di orang kata apa, dia punya kepada you punya tempat, you punya ni lah, you punya marketing collaterals, you marketing items tu. So itu mungkin akan jadi not to say masalah, mungkin kita kena perbincangkan lagi mendalam lah in terms of bila marketing, bila kita approve you after that. So tapi kalau selagi konsep belum berjalan, tak ada masalah untuk anda apply, tak ada masalah. Okay, harap menjawab soalannya Azhar Shah. Jadi anda masih boleh apply. Okey, daripada Sahrul, daripada Muslih Enterprise. Adakah kelulusan dana sama dengan bajet dalam kertas kerja? Kelulusan dana untuk kelulusan dana ni dia takkan sama, dia terpulang, dia tengok apa yang, kalau bajet tu saya nak orang kata nak be clear lah in terms of kertas kerja ni, kita tengok ada yang item yang mungkin kita tak boleh sokong, dan ada item yang mungkin kita boleh sokong, dan ada item yang you rasa tak sokong tapi kita boleh sokong. So it depends on your proposal. Tapi you go back to baca balik betul-betul garis panduan untuk anda lebih clear. Kalau ada apa-apa yang anda rasa orang kata ada ni
anda boleh kembali kepada email kepada kami. Tetapi untuk dari segi kelulusan, it depends kepada kertas kerja anda. Sebab tu kita perlukan perincian daripada anda, rincikan kepada kami. Dan juga bila when it comes to kelulusan, kelulusan akan tengok apa yang dia 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 akan jadi dapat 100% yang anda minta, dan dia boleh jadi tak dapat 100% yang anda minta. So itu tertakluk kepada kelulusan. Uh, so saya harap dapat jawab soalan daripada Encik Musli. Ya, harap jelas ya Encik Syahrul daripada Muslim Enterprise. Seterusnya daripada pentas aksi. Assalamualaikum, bolehkah kami dapatkan dana ini sekiranya buat konsert guna dana SIMI? Bolehkah kami dapatkan, okey, so, saya rasa ada soalan yang sebelum tu Borneo Music Uh, Production. daripada pentas aksi. Okey. Uh-uh. Bolehkah kami dapatkan dana ini sekiranya buat Buat konsert konsert guna. guna dana SIMI. Okay, so okay, so dia sebenarnya double dipping lah. So kita tak allow double dipping. So kalau you dah dapat sini, anda kena pilih lah. So dia antara salah satu je. Dia tak boleh dua-dua lah. Begitu juga kalau anda dah dapat MOTAC ataupun agensi ataupun kementerian dana, grant daripada kementerian yang lain. So kita pun akan check juga cross check dengan kementerian-kementerian lain lah. Kalau anda dah dapat dana projek yang sama projek yang sama, company yang sama. So bila dapat kat sana, tiba-tiba dia orang cakap okey, dia orang akan prompt kita, okey, yang ni kau ni dia dah dapat. So kita pun akan tanya anda mana satu anda nak dana daripada kami ataupun daripada agensi lain. Begitu juga program-program yang ada. So kita pun sebenarnya bila dah dapat salah satu, kita hanya bagi salah satu lah, tak bagi semua. Harap jelas ya daripada pentas saksi, jadi tidak boleh ada pertindihan dana, hanyalah satu dana yang kita award lah. Okey, seterusnya daripada Situ Yusang from Flickr. For the output of 10 minutes video, can it be a multiple video of a combination of 10 minutes video? Boleh. It can be edited that way. It doesn't have to be one 10 minute video. It can be edited into a 10 minutes video output lah. So no issue. Tak ada masalah. Okey, seterusnya daripada Si Yun Chuan, Cortify Labs. Nissan's concert music tak pakai dewan berkapasiti sebanyak 2,500 untuk quality control. Adakah ini bermaksud genre muzik klasik tidak diberikan tumpuan untuk dana ini? Kita tak, macam saya cakap tadi, kita tak ada fokus kepada mana-mana genre. So it's all about it goes back to your how you look at your proposal lah. So again, you kena juga, because this is our requirement. Kita pun kita ada dana yang we support konsert-konsert kecil, no issue. So before this pun kita ada buka satu dana which is kita cover konsert yang kurang daripada 1,000, kapasiti yang kurang daripada 1,000. So hopefully kalau ada peluang nanti, mungkin ada peruntukan yang lebih, kita akan buka balik. Sebab kita realise ada juga small gigs sini yang buat small concerts yang mungkin tak dapat peluang untuk dapat dana. So yes, kita buka for the last time. The last year kita ada buka satu program. Dan juga untuk kali ni memang we are looking at, sebab tu kita, kalau you follow our programs, before this memang kita punya ni is 300,000. So this time around kita dah increase ke 500,000. It's just that kita nak, we want to set the standard lah untuk elevate you. So it doesn't mean, macam saya cakap tadi, it doesn't mean you punya capacity besar. You can, for example, you capacity besar tapi sebenarnya you can only fit 1,000 orang, for example, you can only sell ticket. So no issue kalau you only can sell ticket, for example 1,000, ataupun let's say you memang capacity besar tapi dia bila you set up sebenarnya it's lesser than that lah. So it doesn't matter. So so it goes back to that lah, how you treat your proposal sebenarnya. Tapi untuk konsep-konsep kecil pun kita pernah buat. We hopefully kalau dapat extra peruntukan, kita akan buka jugalah untuk small shows
small gig apa semua lah. To cater to everyone juga. We try to as much as we can to cater to everyone, tapi when we design a certain programs, we don't focus on any genre. Kita buka, so kita buka to everyone. So to be creative, your proposal. Harap menjawab soalan. Okey, seterusnya daripada skriptologi sekali lagi, bolehkah penganjuran konsert ada kerjasama dengan syarikat komersial? Contoh konsert muda-mudi bersama Selcom DG. Okay, so Collaboration. kita memang lagi lagi kita orang kata apa? Lagi kita alu-alukan lah, sebenarnya kita encourage, sebenarnya lagi bagus you pergi to the commercial guys, sebab kita used to the commercial used to invest banyak in terms of concert apa semua kan, tapi it just we realise that lepas COVID especially dia kekurangan lah, sebab even sebelum COVID pun dia dah start kurang, so until now. Tapi kalau you ada benda tu kerjasama, we are open to that. So tapi it's just that again, for us should be no issue, tapi untuk diorang sendiri dan untuk syarikat komersial ni mungkin anda perlu check dengan diorang in terms of the terms punya agreement lah, macam mana kan, especially dari segi branding kat lain lah. Okey, jadi seterusnya daripada Rushaidi, daripada Dewan Philharmonic Petronas, DFP, if event physical 900, the rest online tapi cukup 2.5K partisipan boleh ke? Okay, so macam saya cakap tadi kan, again, I understand your concern. Cuma memang again, kita perlukan place where you can berkapasiti 2,500. So regardless of how many your audience later on, so still we are okay with that. So, it's just that as long as you dapat the capacity 2,500 lah. Manalah tahu kan. We never know. We never know bila you jual tu tiba-tiba ada yang berminat. So ramai lagi yang akan datang. So just to share with you lah. Just to let you know. So yes, for this time around memang kita perlukan an organizer yang boleh buat berkapasitikan 2,500 ke atas. Baiklah, seterusnya dari Baiti, dari Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan. Adakah konsert orkestra atau pancaragam boleh apply untuk dana ini? Boleh, tak ada masalah. Konsep pancaragam ataupun ni tak ada masalah untuk apply. Kita tak pernah stop daripada apa. So as long as you meet the requirement, so kita tak ada masalah untuk you apply lah. Okey, seterusnya daripada Fuad, Iconic Training Solutions Sdn Berhad. As a band, boleh ke promotional music video dan digital content included dalam funding request? Kami akan release promotional videos prior to the event untuk market tour. Secondly, funding cover untuk local atau termasuk international tours juga. Okay, so just to be nak clear dengan you, this one are you referring to a concert ke ataupun the tour? So kita nak you itulah nak confirmkan daripada Encik Fuad. Is this the tour? You're talking about tour, sebab kalau you tour maybe kita akan explainkan untuk dana yang dana promosi yang pemasaran antarabangsa ataupun domestik lah pada hari esok. So kita nak inilah nak confirm dengan Chief Fahd. So however kita cover juga in terms of marketing tu. Kita tengok kalau let's say for this concert you nak buat certain marketing macam promotional video, music video ke apa benda tu, we tengok macam mana sejauh mana adakah dia ni, tapi basically hanya promotional video untuk konsert lah. Kita tak ada, kita takkan bagi untuk buat konsert ni nak buat your sound video clip ke apa, kita takkan cover lah. Baiklah. Seterusnya, um, dari Atah Music. Bajet dana adalah meliputi artis dan pemuzik, produksi, sewa tempat dan pemasaran dan promosi.
Adakah kos untuk permit, lesen, MACP dan lain-lain juga boleh dimasukkan di dalam bajet? Boleh, tak ada masalah. Anda masukkan semua costing yang involve yang ada dalam ni, dalam konsep tu, masukkan sekali permit apa semua lesen dalam di dalam bajet anda lah. So kita nanti kita akan kelulusan akan tengok lah whether kita boleh accept atau tidak. So tak ada menjadi masalah. So anda boleh kos keseluruhan anda boleh masukkan semua untuk yang kena mengena dengan ni lah. So nanti penilai dan juga pelulus akan menilai dan juga meluluskan permohonan, tengok apa yang, sebab tu kita perlukan anda masukkan semua perincian dalam ni lah, dalam orang kata apa, dalam anda punya proposal. Baiklah, harap menjawab soalannya dari Atta Music. Seterusnya daripada Mary Nexus. Lagi satu, jikalau gabung promotor-promotor konsert dalam satu event, boleh kira upah mereka dari dana DIN tak? Satu, jika gabung promotor-promotor dalam satu event boleh kira upah mereka. Saya tak berapa uh, mungkin saya nak cuba boleh boleh rephrase balik the questions tak, sebab saya tak berapa faham. Jika gabungkan promotor-promotor konsert dalam satu event boleh kira upah mereka. Okay, so just to inilah saya nak ni balik. Mungkin cerita event organizer promoter yang buat satu event sekali ke ataupun macam mana, tetapi kita hanyalah kita akan bayar kepada event organizer yang apply kepada kami lah. So kalau let's say you buat partnership dengan event-event lain, so you clearkan dengan event organizer tu, dengan partner you tu macam mana you punya hubungan dengan dia. So kita pun nak tengok apa hubungan you dengan dia. So what relationship you, ya, sebagai vendor ke, sebagai apa ke. So what's the relationship lah. So kalau let's say ada benda yang kita boleh cover, dan kita akan bayar lah. So kalau ada benda let's say memang memang kita tak boleh cover, then kita tak akan bayar lah. So kita will let you know. Okey. Seterusnya daripada Arena Penang. Boleh ke jika lagu baru atau lagu yang telah siap dibuat rakaman dalam genre patriotik dan akan dibuat video muziknya, boleh memohon untuk dana ini? Uh, Okey, so yang ni saya rasa mungkin tidak berkaitan, tak ada berkaitan dengan dana ni. So untuk dana ni hanyalah untuk menganjurkan konsert. So saya rasa untuk yang ini kita pernah ada dana untuk lagu, tetapi untuk kali ini kita hanya tak menjalankan dana untuk lagu lah. So kita hanya jalankan dana untuk konsert saja, dan juga dana dengan promosi dan pemasaran antarabangsa yang saya akan explain pada esok hari. Okey, seterusnya daripada MW Mega Production, Masya. Adakah artis perlu lokal? Okey, artis ni dia okey sebab memang ada je yang konsert-konsert ni yang artis dia luar negara, tapi cuma saya nak cakap terus terang, kita memang tak cover yang luar negara tu lah. Let's say for example ada artis headline, for example headline dia local artis tetapi featuring artis dia daripada luar negara. So kita yang luar negara tu kita tak cover. So this dana hanya kepada Malaysian sahaja, akan diberi kepada Malaysian. So bila kita tengok ada artis luar negara, so apa yang payment kepada luar negara tu kita tak ni lah, kita tak accept. Okey, seterusnya daripada um, sebentar ya. Daripada Muslim Enterprise. Jika saya nak buat festival kesenian Islam, boleh ke guna dana ini? Buat festival kesenian Islam, so again dia nak tengok elemen uh, festival tu, kita nak tengok elemen-elemen yang sepatutnya ada lah. Mana untuk dana ni kita nak tengok elemen muzik lah. So kita nak tengok make sure elemen muzik tu kuat, dan tidak menjadi masalah festival apa untuk buat festival kesenian Islam ke apa benda, just as long as dia punya elemen muzik tu nyata jelas. So tak ada masalah untuk ni, untuk proposal sedemikian. So kita terima saja.
Baiklah. Seterusnya daripada Dr. Siva, Thrive Talent Tank. This is about the other grant, domestic. There's a festival covering 5 states, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, and Johor. The plan is to use their own state level musician. They won't be touring. It's one festival over 5 weekends at each state. Can the domestic grant be applied towards it as cost of organizing in terms of equipment is there? Thank you. Saya rasa soalan ini lebih sesuai untuk diajukan dan diperjelaskan untuk sesi esok. Kita ada buka sesi dana pemasaran dan promosi domestik. Mungkin Dr. Siva boleh register untuk sesi kita pada esok hari. Nanti kita akan sharekan QR di mana tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh register lah. Okay. Um, kita telah sampai ke penghujung soalan. Adakah any other questions from you guys? Kita masih buka lagi untuk soalan-soalan jika ada sebarang kekeliruan ataupun confused on the scope of the project maybe. Boleh bertanyakan di ruangan ini. Okey, kita ada satu daripada okey, soalan susulan daripada Musleh. Untuk bayaran artis, adakah MyCV yang tentukan atau berdasarkan rate artis itu sendiri? Untuk bayaran, segala bayaran yang nak dibuat nanti, so kita tak ada pernah tentukan lah berapa yang perlu anda bayar lah. So maknanya kalau let's say anda propose, dia sebenarnya it goes back to the allocation. Macam let's say apa item yang kita rasa macam okay kita boleh cover, ada apa item yang mungkin penilai. So dia bukan ditentukan oleh MyCV, dia mungkin pandangan-pandangan ahli panel sendiri. So MyCV tak pernah, tak ada control on, tak ada say, tak ada control in terms of nak tentukan nak bayar siapa, nak pergi mana duit ni. Kita tak pernah, MyCV tak ada hak, tak ada, orang kata tak ada kuasa untuk tentukan. So kuasa semua di penilai dan juga penulis. So untuk bayaran kepada artis, kalau let's say 2,000, tapi kita akan bayarlah kalau memang artis tu diluluskan sebanyak 2,000, dia tertera sebanyak memang 2,000 dibayar, for example, kita akan bayarlah 2,000. Okey, harap jelas ya Encik Syahrul. Seterusnya dari Nur Sahida M. Salim daripada Dewan Philharmonic Petronas. Boleh saya tahu nama dana untuk kapasiti di bawah 1,000 pax? Okey, so dana tu dipanggil dana persembahan muzik, dana gig madani. So dia kita jalankan pada tahun lepas. Kita dah jalan small gigs lah. So untuk small gig untuk tiga lokasi, tiga venue. So last year. So hopefully kalau ada extra peruntukan mungkin kita akan buka. Tapi kita tak janjilah bila kita akan buka benda tu, sebab kita pun very orang kata very small team apa semua. Kita pun nak manage the team, dan juga also dengan allocation yang apa yang kita dapat, dan kita lakukan based on, sebab every proposal ni kita actually we go to kementerian balik. So kita akan submit ke kementerian, so kementerian rasa sesuai dan only kita akan buat. So kita bila kita time untuk submit the proposal, memang kita submit macam-macam. So just to share lah. So tapi hanya beberapa program saja yang diluluskan lah. So sebagai contoh 3 program untuk kali ni lah. So mungkin ada allocation baru, mungkin kita akan buat juga, kita akan jalankan. So we won't stop, especially to support everyone as much as we can. So harap menjawab. Okey. Seterusnya dari Motor Buruk Garage. Poster event, venue semua dah siap. Cuma belum masukkan lagi band line up di poster. Boleh mohon dulu tak? Sebab pertengahan Jun baru nak blast poster konsert. Saya nak submit proposal yang poster belum ada nama band. Okay, that is your ni marketing strategy lah. Itu sebenarnya marketing strategy Tuan.
So tapi untuk kami perlukan nama band tu. Kami perlukan kami perlukan kami perlu tahu siapa dengan band mana. So list of dalam proposal anda kena spesifikkan lah. Band tu walaupun dalam poster anda tak nak belas lagi, nama poster tu tak ada masalah. Itu mungkin cara anda membuat marketing. So kita okay je as long as bila you submit proposal, nama performer, nama artis, nama band semua ada dalam proposal anda. Okey, harap menjawab soalannya. Okey, Motor Buruk Garage ada pertambahan di chat. Dalam proposal dah siap untuk list band, cuma di poster saja yang belum. Itu macam saya cakap tadi, itu terpulang, itu bikin cara anda memasarkan event anda. So kita pun tak ada halangan untuk anda buat demikian lah. Cuma kalau ada dalam proposal dah ada list band tu, kita akan tengok berdasarkan proposal anda. Okey, baiklah. Daripada Marian Access, bila umumkan keputusan proposal ni selepas kami submit, boleh dapatkan anggaran tarikhnya bila Okey, umumkan so keputusan proposal. Ya. bila anda submit tu kita akan tunggu kepada apa sehingga tarikh tutup. So apa ni, kita pun tak boleh bagi anggaran masa. So dia bergantung kepada berapa banyak permohonan lah sebenarnya kan. So mungkin sebab kita tak nampak lagi, kadang-kadang mungkin dari buat permulaan ni kita tak nampak lagi banyak permohonan. So nanti akhir-akhir tu banyak permohonan. So dia bergantung kepada permohonan. So kita pun just to berkongsi lah, kita pun run mengata 2025 ni agak banyak juga kita run program. Maknanya kita run program concurrently, kita ada SIMI, kita ada program di KK sebanyak tiga program, dan juga kita ada skim dana padanan yang pun dijalankan dalam masa yang sama lah. So mungkin mengambil masa sedikit, tetapi kalau diluluskan, insyaAllah kita akan bagi dan juga kita akan berikan komitmen kepada tuan-tuan dan puan lah untuk ni, untuk menjayakan kita apa, menolong membantu menjayakan program anda lah. Okey, daripada Marian Access, kalau kata kami submit Jun, event bulan Ogos, boleh sempat dapat jawapan ke? Saya tak berani nak jawab sempat atau tidak. Tu macam biasanya jawapan saya ialah bergantung kepada orang kata proposal yang kami dapat lah. So kalau let's say banyak proposal yang kami dapat, mungkin mengambil masa sedikit untuk kami proses. Sebab macam saya cakap tadi, kita pun tengah run program, pelbagai program kan. So mungkin akan mengambil masa sebab dia bukan orang kata apa, sebab dia involve human factor lah. So basically dari segi kita punya basic vetering semua human factor, dari segi penilaian pun semua human factor, dan juga kelulusan semua human factor lah. So benda-benda sini kadang-kadang it can be out of control, sebab penilaian tu mungkin ada yang menilai kena tengok balik, so benda-benda sini kita mungkin akan ambil masa sedikit dari segi timing untuk ni lah. So saya tak boleh nak jawab soalan tu sempat atau tidak, tetapi diharapkan tuan submit je. So kita tak berani nak cakap sempat ke tidak lah. So kita mengharapkan memang kita as much as we can untuk sempatkan semua, tapi kita kena pergi balik kepada realiti yang proses-proses yang kita lalui ialah kita perlu ada elemen-elemen human dalam tu. So yang menilai still human, bukan AI yang menilai, atau kelulusan tu bukan AI yang menilai atau sistem yang menilai, masih lagi menggunakan hikmat manusia. So mungkin mengambil masa. So ya. Yeah. So saya harap dapat dapat clear lah on that note. Okey, baiklah. Kita telah sampai ke akhir soalan. We have like 4 minutes until 10:30 p.m. Kita boleh ambil lagi beberapa, mungkin last 2 or 3 questions jika tuan-tuan dan puan-puan semua masih ada soalan yang ingin diutarakan. Jika tiada, saya rasa kita proceed untuk sesi seterusnya. Hmm. Okey, jangan risau.
Jika tuan-tuan dan puan-puan masih ada sebarang pertanyaan ataupun soalan yang mungkin akan datang di kemudian-kemudian hari, tuan-tuan dan puan-puan boleh email kami di www.dkk@mycreative.com.my. Jadi pasukan-pasukan kami akan menjawab dan attend to your questions through that email. Okay. Uh, Pasukan kami ada juga um, nyatakan alamat email di ruangan chat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuklah alamat tersebut ya, dkk@mycreative.com.my. Okay. Seterusnya, sekarang setelah selesai untuk sesi-sesi jawab soalan, kami ingin menjalankan satu sesi ringkas berkenaan cara untuk membuat permohonan. Jadi diharap tuan-tuan dan puan-puan sabar dahulu. Jangan keluar lagi. Kita akan buat sedikit simulasi lah macam mana untuk apply dana persembahan muzik ini. Okey, sesi ini akan memberi panduan langkah demi langkah tentang cara memohon dana persembahan muzik melalui platform talian kami yang dikenali juga sebagai LGMS, Loans and Grants Management System. Okey, terima kasih pasukan teknikal. Okey, jika anda nampak yang tertera di skrin, you guys boleh key in www.mycreative.com.my/grants dan dia akan bawa tuan-tuan dan puan-puan direct to our website, My Creative website. Okay. Di sini uh, terdapat dua dana iaitu dana skim padanan My Creative Matching Fund Scheme and dana kandungan kreatif DKK Industry Music. Dan pada malam ini dana persembahan muzik dia jatuh di bawah dana kandungan kreatif Industry Music lah. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di bawah DKK dan boleh pilih dana persembahan muzik. Ada 3 poster dekat situ. So boleh klik DKK dan klik dana persembahan muzik. Okay, bila tuan-tuan dah klik tu, you boleh nampak the informative poster, boleh baca dulu. Basically, this poster dia simplify our terms and of reference. Tuan-tuan dan puan-puan perlu juga baca terms of reference untuk a better understanding when you guys apply. Tetapi jika nak simplified version, you guys boleh rujuk the poster. Okay. Dan garis panduan juga boleh di-download melalui ikon Ungu tu. Dan inilah dokumen terms of reference yang tuan-tuan boleh baca dululah sebelum you guys apply. Basically, terms of reference ini sangat crucial because every information dan semua soalan-soalan yang tuan-tuan dan puan-puan tujukan tadi sebenarnya jawapan dia ada di dalam terms of reference ini. Jadi diharap boleh baca dan fahamkan sebab semua maklumat dalam ni penting untuk membantu juga permohonan tuan-tuan dan puan-puan lebih smooth. Okay? Seterusnya kita kembali kepada website. Okey, dah baca terms of reference, garis panduan dan boleh klik the poster dan nampak ada butang permohonan kini dibuka, boleh klik butang itu. Permohonan kini dibuka. Okey. Setelah klik permohonan kini dibuka, dia akan bawa terus ke satu interface di mana inilah website dan sistem yang kita gunakan untuk proses permohonan. Okey. Sila ambil maklum bahawa sistem LGMS ini adalah sistem baharu yang My Creative gunakan. Oleh itu, jika anda belum berdaftar, anda perlulah melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Okay. Sebelum you guys apply, you need to register first and then you go to the registration button and click the register. Okay, di sini dia ada bagi multiple choices. You guys boleh pilih lah from to which yang you guys falls under. Okay. It's either syarikat SSM berdaftar ke atau company Sabah dan Sarawak or even persatuan dan organisasi ataupun badan profesional. Okay. Dan seterusnya boleh proceed untuk registration lah. Okay. Suka saya ingatkan untuk pengalaman yang lebih baik semasa membuat permohonan dana persembahan muzik ini or even any dana sekalipun, kami menyarankan untuk anda menggunakan Google Chrome sebagai pelayar web anda. Tidaklah saya katakan tidak boleh gunakan Safari atau pelayar yang lain. Cumanya kami advise untuk menggunakan Google Chrome supaya application tu lebih smooth.
Okey. Suka juga saya ingatkan untuk tidak membuat permohonan pada saat-saat akhir di atas beberapa sebab penting. Yang pertama, jumlah trafik yang tinggi boleh menyebabkan sistem menjadi perlahan atau mengalami gangguan. So, better you guys register awal-awal, and then you guys can always save the draft before you guys apply. Jadi, you guys daftar awal-awal, register, fahamkan the terms of reference, dan submit permohonan sebelum waktunya lah. Jangan tunggu saat akhir, kerana saat akhir tu traffic akan banyak dan dia akan mengganggu, akan buatkan you guys macam lag, loading dan sebagainya. Okay? Dan terdapat juga beberapa dokumen yang perlu disediakan daripada pihak anda, sebagai contoh macam tadi, surat akuan permohonan or CTOS consent form, dan ini semua memerlukan tuan-tuan dan puan-puan perlu pergi kepada uh, tempat-tempat tersebut untuk mendapatkan dokumen ini dan mengambil masa. Jadi disebabkan itulah kami suggest untuk you guys plan your application wisely, okay? Saya rasa itu sahaja daripada saya untuk sesi dan cara macam mana ingin memohon dana ini. Jika ada sebarang lagi soalan, tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dialukan untuk bertanya di kk@mycreative.com.my. Okey. Baiklah, kini kita sudah tiba di penghujung acara. Sekali lagi jutaan terima kasih kepada anda-anda semua kerana telah meluangkan masa bersama kami pada malam ini. Atas kehadiran anda, soalan-soalan yang dikemukakan serta semangat yang ditunjukkan. Kami berharap sesi pada hari ini memberi pemahaman yang lebih jelas bagaimana dana persembahan muzik itu sendiri berfungsi dan bagaimana ianya dapat menyokong penganjuran acara anda. Saya juga ingin ingatkan kita masih ada berbaki dua program yang akan kita adakan pada waktu yang sama, cuma berlainan hari, iaitu esok 27 hari bulan kita akan bercakap mengenai dana pemasaran dan promosi antarabangsa dan juga dana pemasaran dan promosi domestik. Seterusnya hari berikutnya pada 28 hari bulan kita akan menerangkan tentang skim dana padanan atau dikenali sebagai matching grant. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat dengan dana-dana yang kami tawarkan ini, tuan-tuan boleh mendaftar melalui Google link form yang diberikan di ruangan chat, atau tuan-tuan juga boleh scan QR yang kita includekan in the poster. Okay? Anda boleh scan or even takap gambar and save it for later for the registration. Jika ada sebarang masalah untuk semasa sesi pendaftaran registration untuk program esok dan seterusnya, you guys always feel free also to ask around and send your question to our email. Baiklah, kami mengucapkan selamat maju jaya dalam permohonan anda. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam.